Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan staf JKR di HQ Kuala Lumpur, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahu maulana azim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran suratul Baqarah, sesungguhnya kami datangkan kepada kamu ya umat Muhammad dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan hasil tanaman kamu. Maka gembiralah bagi mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berkuliah pada waktu tengah hari ini, waktu tengah hari ini biasalah mata susah nak buka, badan jadi lesu sebab sahur makan sikit. Kadang-kadang sahur makan banyak pun lagi bahaya. Tapi insya-Allah lah moga sikit sebanyak yang kita datang dalam majlis ilmu pada petang ni dapat memberi manfaat dan dapatlah berguna untuk kita guna di masa depan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka untuk saya bawa untuk sama-sama kita fikir pada hari ini. Kita dah pun masuk dalam bulan Ramadan pada hari ini, satu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan satu pahala yang banyak dan satu ganjaran yang luar biasa yang Allah akan datangkan kepada kita suatu hari nanti. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, satu hari aku berada dalam Masjid Nabawi. Dalam keadaan aku berada dalam Masjid Nabawi untuk solat waktu subuh. Ketika Bilal sudah pun iqamahkan waktu subuh, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang dan Nabi berimamkan kami. Selepas Nabi imamkan kami, Nabi bagi salam, Nabi berzikir, Nabi berdoa, Nabi tak bangkit daripada duduk itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, kami dan beberapa sahabat yang lain hanya memerhatikan Nabi. Nabi duduk, Nabi tak bangun, Nabi tak bercakap. Ini perkara yang pelik yang pernah Nabi lakukan. Sebelum ni Nabi tak pernah lagi. Kalau Nabi selesai solat, baca doa, Nabi terus bersalam dan bergaul dengan para sahabat. Tapi hari itu kata Sayyidina Abu Bakar, peliknya kami kepada Nabi. Nabi tak bercakap dengan kami, malah Nabi tak bangkit daripada duduk. Sahabat Nabi, kalaulah keadaan begitu, mereka takkan ganggu Nabi. Barangkali Nabi sedang berfikir, barangkali wahyu sedang turun. Tapi peliknya situasi pada ketika itu, kata Nabi peliknya situasi ketika itu, kata Sayyidina Abu Bakar, ketika mana Nabi sedang duduk, Nabi bangun balik untuk solat duha. Dan kami menyangka lepas solat duha Nabi akan menegur kami, akan bercakap dengan kami. Alhasil, selesai solat duha, Nabi meneruskan untuk duduk dan bertafakur. Pelik kami dan kami tak menegur Nabi. Selepas daripada itu, masuk waktu zuhur. Nabi bangun untuk imamkan solat zuhur. Selesai solat zuhur, Nabi imamkan, Nabi baca doa, Nabi berzikir, Nabi duduk balik. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kami dengan beberapa sahabat yang lain yang berada di belakang, kami ternanti-nanti apa sebenarnya yang berlaku kepada Nabi. Kerana perkara ini tak pernah berlaku kepada Nabi before this. Tak pernah lagi perkara ini berlaku kepada Nabi. Kalaulah wahyu turun pun, selang beberapa jam Nabi akan bagi tahu kepada kami. Tapi ini daripada waktu subuh, waktu duha sampai ke waktu zuhur. Zuhur kita estimate daripada waktu subuh dalam pukul 5.30 macam tu di Madinah. Waktu zuhur dalam 11.30 ke 12. Sudah berapa jam Nabi tak bercakap dengan para sahabat. So kata para sahabat, barangkali selepas solat asar Nabi akan bercakap dengan kami. Alhasil, selepas Nabi solat waktu asar, imamkan solat asar,
Nabi selesai membaca doa dan berzikir kepada Allah, Nabi sambung duduk balik dalam keadaan Nabi masih lagi tidak menegur kami dan tidak bercakap dengan kami. Para sahabat yang duduk kat belakang ni sedang risau. Apa yang berlaku kepada mereka? Apa yang berlaku kepada Nabi? Adakah ada satu bala yang akan datang? Adakah ada satu berita yang bahaya yang akan datang? Maka ketika itulah Nabi SAW meneruskan lagi bertafakur. Duduk, berdiam, tak bercakap. Saya membayangkan, adakah Nabi tak makan daripada subuh sampai ke asar? Barangkali. Sebab sifat lapar dengan Nabi SAW dah pun ada persamaan. Nabi dah biasa berlapar, Nabi dah biasa tidak ada makanan. So, kata para sahabat, ketika mana kami menunggu apa yang nak Nabi sampaikan kepada kami, masuk waktu maghrib, Nabi imamkan solat maghrib. Lepas solat maghrib, Nabi berdoa, Nabi berzikir, Nabi duduk balik, masuk waktu isyak. Apabila masuk waktu isyak, Nabi bangun, Nabi solat, selesai solat, Nabi bangun. Ketika mana Nabi bangun, barangkali para sahabat yang dekat belakang menunggu, ni masanya Nabi nak bagi tahu kepada kita apa sebenarnya yang berlaku kepada Nabi. Tapi, apa yang para sahabat dapati ketika Nabi bangun saja, Nabi terus balik ke rumah salah seorang isteri. Para sahabat termenung. Nabi tak bercakap dengan mereka. Lalu mereka mendapati Nabi SAW keluar daripada Masjidil Nabawi, pergi ke rumah salah seorang isteri Nabi yang bernama Aisyah. Apabila Nabi masuk ke rumah Aisyah, seluruh para sahabat melihat Abu Bakar. Sebab Abu Bakar sahaja yang boleh full access. Anytime saja boleh masuk. Sebab Aisyah adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka para sahabat mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kami tidak akan mampu untuk bertanya kepada Nabi apa yang berlaku kepada Nabi tadi. Kami tidak akan mampu untuk masuk ke rumah Aisyah. Kamu hanya boleh masuk ke rumah Aisyah. Boleh tak kamu tanya kepada Nabi apa yang berlaku kepadanya pada hari ini? Maka Abu Bakar pun masuk. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah, kata Sayyidina Abu Bakar, ketika mana aku masuk ke rumah Aisyah, aku melihat Nabi SAW sedang duduk dan berehat. Aku tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hari ini aku nak bertanya kepada kamu satu pertanyaan. Nabi tanya, apa yang kamu nak tanya wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, hari ini aku dapati kamu agak pelik daripada kebiasaan. Kamu tak bercakap dengan kami, kamu tak menegur kami, malah kamu lebih banyak bersendirian ya Rasulullah. Apa yang berlaku kepada kamu? Maka kata Nabi SAW, direkodkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Isnad hadis ni adalah sahih. Apa jawab Nabi? Ya, memang benar apa yang kamu sangkakan. Hari ini adalah hari yang paling pelik yang pernah berlaku dalam hidupku. Kenapa ya Rasulullah? Baru sebentar sahaja tadi, Nabi sebut, baru sebentar sahaja tadi, Allah telah pun memperlihatkan kepadaku bagaimana dunia dan bagaimana akhirat. Dalam masa yang sama, kata Nabi, Allah memperlihatkan kepadaku bagaimana manusia mereka berdiri di pada mahsyar. Dan setiap daripada mereka, kata Nabi, aku melihat wajah mereka tidak senyum. Malah wajah setiap daripada manusia dalam keadaan ketakutan. Dan aku melihat dalam kalangan mereka berdiri dalam keadaan berhimpit-himpit di antara satu sama lain. Malah mereka tidak mampu bergerak. Itu yang kusaksikan dan aku fikir bagaimana nasib kita nanti. Malah dalam satu hadis yang lain, hadis yang riwayatkan oleh Abu Umamah, hadis sahih. Kata Abu Umamah, salah seorang isteri Nabi, satu hari ketika mana aku sedang tidur dengan Nabi SAW, tiba-tiba Nabi terjaga daripada tidur dalam keadaan muka yang cemas. Ummu Salamah Ummu Salamah tanya kepada Nabi SAW. Ummu Salamah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang membuatkan kamu terjaga dan dalam keadaan yang cemas? Apa jawapan Nabi? Pada hari ini aku diperlihatkan oleh Allah fitnah yang bakal melanda kita pada hari ini.
Apa lagi fitnah yang Allah bakal turunkan kepada umat Muhammad pada hari ini? Boleh tak dalam kalangan kamu, kata Nabi, boleh tak dalam kalangan kamu pergi kejutkan semua isteri-isteriku, bagi tahu kepada mereka bersiap sedia dengan fitnah yang bakal datang. Kerana aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana manusia bila mana mereka duduk di atas dunia, mereka berpakaian cantik, kemas. Tapi aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana manusia yang sama bila berada di alam akhirat, mereka tidak berpakaian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa boleh jadi demikian? Jawapan Nabi SAW, sebab manusia tidak mampu untuk menerima dan redha dengan ujian datang daripada Allah, dan manusia pada hari ini mereka hanyut dengan fitnah dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak saya masuk Radio Zayan 3 tahun lepas, ramai yang DM, ramai yang tanya, bila ada orang jumpa saya, dia akan minta doa. Ustaz, boleh tak doa? Ini standard lah, minta doa. Ustaz, boleh tak doakan kepada saya supaya saya dan keluarga saya dijauhkan daripada fitnah akhir zaman? Jawapan saya kepada mereka yang selalu minta doa demikian, saya tanya, Puan minta supaya saya berdoa dijauhkan Puan dan keluarga Puan daripada fitnah akhir zaman. Soalan daripada saya, adakah Puan tahu apakah itu fitnah akhir zaman? Terkelu dia, terdiam. Tak tahu Ustaz. So kalaulah Puan tak tahu, bagaimana mungkin Puan nak jauhkan diri daripada fitnah akhir zaman? Kalaulah Puan tak tahu apa itu fitnah akhir zaman. Kita tak tahu bagaimana bahayanya satu pisau. Bagaimana kita nak elak daripada terkena kesan luka daripada pisau. Tapi kalaulah kita tahu bahaya sifat pisau itu, maka kita akan berhati-hati supaya tangan kita tidak terkena pisau. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajar minta saya untuk bercakap berkaitan dengan akhir zaman. Which part of akhir zaman saya tak tahu, sebab banyak sangat topik akhir zaman yang kita boleh bincang pada petang ni. Baiknya Imam Mahdi, baiknya Dajjal, baiknya peperangan, baiknya Ya'juj wal Ma'juj, baiknya Dukhan, baiknya terbit matahari daripada barat. Banyak benda yang kita boleh bincang pada hari ini. Tapi saya faham, kalaulah kita nak bincang semua benda pada hari ini dalam 1 jam, takkan habis. So, saya berfikir, apa yang saya boleh kongsikan dalam masa yang berbaki adalah satu hari nanti Allah akan datangkan kepada manusia pelbagai bentuk ujian, pelbagai bentuk fitnah yang akan melanda manusia suatu hari nanti. Dan setiap ujian dan setiap fitnah itu kadang-kadang manusia tak perasan, itulah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Hadis yang riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Daripada Anas ibn Malik, satu hari Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Anas, aku nak ceritakan kepada kamu, wahai Anas, satu perkara. Dan cerita ni, wahai Anas, kamu takkan mampu dengar dan takkan boleh dengar daripada mana-mana manusia. Perkataan yang sama Anas ceritakan kepada para sahabat yang lain. Aku pernah diceritakan oleh Nabi, dan cerita yang aku nak kongsikan kepada kalian, kalian takkan pernah dengar daripada orang lain. Apa dia, wahai Anas ibn Malik? Pada satu hari Nabi pernah bagi tahu kepadaku, akan sampai pada satu zaman, aku pernah dengar daripada Nabi, suatu hari nanti sebelum berlakunya kiamat, Nabi sebut akan berlaku satu fenomena. Tengok, Nabi sebut fenomena. Akan berlaku satu fenomena yang mana manusia tidak suka kepada ilmu, benci kepada ilmu. Bahkan ketika itu manusia semakin kurang ilmu dalam diri mereka. Adakah perkara ini dah pun berlaku? Naam. Kalaulah kita tengok rekod daripada Arab Saudi, kalaulah kita bincang berkaitan dengan akhir zaman, kita tak boleh lari daripada fakta. Dan kita ketujuk fakta supaya orang boleh faham dan orang boleh hadam sampailah bila-bila. Rekod daripada Arab Saudi mengatakan, mereka membuat satu kajian. Kajian yang mereka buat telah pun capai 60% di Arab Saudi kadar manusia yang buta huruf, yang tak pandai menulis dan tak pandai membaca. Berapa ramai?
60% daripada rakyatnya tak pandai menulis dan tak pandai membaca. Bermakna setiap 100 orang yang kita jumpa di Arab Saudi, 60 daripada mereka tak pandai menulis dan tak pandai membaca. Subhanallah. Tempoh hari saya belajar di Mesir dulu. Berapa ramai budak-budak mereka tidak dihantar ke sekolah. Itu faktor kerajaan dan seumpamanya, kos-kos dan seumpamanya. Tapi alhasil, pembelajaran dan ilmu tidak dititik beratkan oleh para ibu dan ayah. Dan Arab Saudi menunjukkan setiap 100 orang yang mereka jumpa, 60 orang yang tak pandai baca dan menulis. Itu di Saudi, apa yang berlaku di bumi Malaysia kita pada hari ini. Berapa ramai orang yang buat satu fahaman, ilmu tidak penting, yang penting uang. Yang penting popular. Kerana popular boleh menghasilkan duit, tapi ilmu tidak boleh menghasilkan duit. Ini sentimen-sentimen yang mereka cuba sebarkan pada hari ini. Di antara tanda kecil kiamat. Sebab itulah di antara kerisauan saya pada hari ini, perkara itulah apabila manusia tidak ada ilmu dalam diri mereka, maka mereka akan melakukan satu perkara yang di luar bidang kawalan kita. Adakah kita lupa apa yang berlaku di Mesir? Satu berita di Mesir pada minggu lepas, viral, seorang pelajar Al-Azhar, ada pengajian agama, tapi dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Sebab apa dihukum gantung sampai mati? Disebabkan dia telah membunuh ibunya. Apabila kita siasat, kenapa dia bunuh ibunya? Disebabkan ibunya tak restu pasangan yang dia pilih. Kenapa boleh jadi demikian? Disebabkan akal fikiran mereka tidak boleh berfikir di luar batasan. Ada keterbatasan ketika mana tidak ada ilmu dalam dada setiap manusia. Sebab itulah pentingnya ada ilmu. Pentingnya kalau buat demikian apa yang berlaku, kalau buat demikian apa yang berlaku. Sebab itulah satu hari nanti manusia akan kurang ilmu, dan ketika itulah manusia akan melakukan satu perkara yang akan menyebabkan mereka menyesal satu hari nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama bagi tahu kita semua akan ada dua berita gembira dan dua berita yang menakutkan yang akan dilalui oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua berita yang menggembirakan umat Nabi adalah yang pertama, kedatangan Imam Mahdi. Yang mana kemunculan Imam Al-Mahdi, dia akan menebarkan keadilan seperti mana tersebarnya kezaliman. Banyak mana peperangan itu berlaku, banyak mana pembunuhan itu berlaku, banyak mana kelaparan itu berlaku, banyak mana kemiskinan itu berlaku, Imam Al-Mahdi akan counter dengan perkara-perkara yang baik. Sehinggakan manusia yang hidup pada zaman Imam Al-Mahdi, mereka ada perasaan aman pada zaman ini. Mereka ada perasaan lega dengan kemunculan Imam Al-Mahdi. Dan berita yang kedua yang menggembirakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kemunculan Nabi Allah Isa alaihi salam. Sepakat ulama mengatakan Nabi Isa masih lagi hidup sehingga hari ini. Kalaulah Nabi Khidir, masih lagi ada perbahasan ulama adakah Nabi Khidir hidup ataupun telah meninggal. Nabi Idris pun ada perbahasan ulama adakah Idris masih lagi hidup ataupun telah wafat. Samalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan wahakadha. Tapi Nabi yang tidak ada khilaf dalam kalangan ulama akan keberadaannya adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa melihat matahari yang sama. Nabi Isa melihat langit yang sama. Nabi Isa melihat pemandangan alam yang sama. Tapi Allah kekalkan usia Nabi Isa 33 tahun. Apabila satu hari nanti dunia dalam keadaan yang tidak stabil, ekonomi tidak stabil, peperangan makin teruk dan makin dahsyat, sehinggakan Imam Mahdi tidak mampu untuk amankan dunia pada ketika itu disebabkan kemunculan satu makhluk. Ketika itulah Nabi Isa akan turun dan Nabi Isa lah akan memerintah dunia pada ketika itu. Bahkan disebut oleh para ulama di zaman Nabi Isa alaihi salam tidak ada seorang pun yang kufur kepada Allah. Pada zaman Nabi Isa alaihi salam
Tidak ada seorang pun yang jahat kepada Allah. Bahkan di zaman Nabi Isa, semua manusia yang hidup di atas muka bumi, mereka hidup dengan aman dan harmoni. Adakah hari ini kita boleh kategorikan kehidupan kita harmoni dan aman? Tak. Siapa yang berani keluar daripada rumah tak kunci rumah? Siapa yang berani keluar daripada kereta tak kunci kereta, malah letak anak kunci dalam kereta? Tak berani. Tak aman. Tak aman. Itu belum kita cerita lagi selipar-selipar yang hilang ketika mana tarawih. Kasut imam hilang ketika tarawih. Tak cukup dengan itu, selipar masjid pun dia ambil. Sebab ada sale, boleh katanya. So maknanya tak aman. Tapi zaman Nabi Isa alaihi salam, satu zaman yang dipenuhi dengan keamanan. Dan dua berita yang menakutkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Sebab itulah tempoh hari 2 hari lepas berlaku gerhana, betul tak? Solat gerhana tak sini? Tak lah kan? Balik rumah lah kan? Berlaku gerhana. Apabila gerhana berlaku, ramai yang DM, ramai yang message yang tanya, Ustaz, adakah gerhana ini satu petanda kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal? Kan ada dalam satu hadis, tahu pula mereka hadis Nabi. Kan Ustaz, ada satu hadis Nabi, Dajjal akan keluar di Isfahan. Dajjal akan keluar di Isfahan. Dan Isfahan pada hari ini di Iran. Dan Iran berlaku peperangan. Adakah gerhana itu sebagai satu tanda yang Dajjal dan Imam Mahdi telah pun keluar? Jam saya nak jawab. So, jawapannya adalah tidak ada kaitan pun. Sebab itulah kalaulah kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah datangkan matahari, Allah datangkan bulan, semata-mata nak tunjukkan kepada kita inilah kekuasaan Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, Nabi sebut Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, tak lain tak bukan untuk kamu kagum dan takjub dengan kekuasaan Allah. Tak cukup dengan itu, Allah datangkan satu gerhana, semata-mata nak menunjukkan kepada kamu kekuasaan aku, kekuasaan Allah. Kenapa Allah ciptakan matahari? Bayangkan matahari ni, jarak di antara bumi dan matahari 150 juta kilometer. Lilitan matahari, dataran di matahari itu saja, panasnya 5,500 Celsius. Tapi bagaimana mungkin pukul 12 tengah hari, 1 petang, kita boleh lagi rasa haba-haba panas daripada matahari, sedangkan jarak dengan bumi 150 juta kilometer. Inilah Allah nak tunjuk kepada kita, kekuasaanku, kebesaranku, walaupun jauh mana pun, tapi kalau aku berkehendak, kamu akan rasa kepanasan matahari. Tapi kita duk fikir pasal Dajjal, Imam Mahdi, bagus. Tapi sehinggakan kita melupakan yang kita perlu buat, solat, puasa dan hakadha. Memang benar kemunculan Dajjal di Isfahan. Isfahan, kata Nabi, akan sampai satu zaman Isfahan akan menjadi satu tempat. Hari pertama Dajjal keluar. Dan pada hari pertama Dajjal keluar, sudah pun ada 70,000 pengikut yang berada di belakang Dajjal. Hari pertama 70,000 duduk di belakang Dajjal, yang mana kata Nabi, 70,000 itu mereka lengkap dengan bersenjata. Ada senjata masing-masing. Bersiap sedia menunggu setiap arahan daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Disebabkan itulah 70,000 inilah, seluruh pengikut Dajjal ini, sekali mereka beriman kepada Dajjal, maka selama-lamanya lah mereka akan mati dalam keadaan kekufuran. Sebab mereka telah pun mengakui yang Dajjal itu adalah Tuhan mereka. Malah panggilan mereka kepada Dajjal, wahai Tuhan, bukan Dajjal lagi. Sebab itulah ada salah satu tanda kecil kiamat. Salah satu tanda kecil kiamat yang Nabi sebut akan sampai pada satu zaman. Kamu akan melihat pokok akan bercakap, batu akan bercakap. Bila ia akan bercakap? Ketika mana Dajjal telah pun dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Tempat dibunuhnya Dajjal telah pun disediakan. Di Babul Lut, di Palestin. Tempat telah pun disediakan. Di situlah Dajjal dikepung dan dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Dan ketika mana Nabi Isa telah membunuh Dajjal, satu arahan daripada Nabi Isa alaihi salam,
wahai seluruh mujahidin Islam, bunuhlah sekalian pengikut Dajjal. Bunuhlah sekalian pengikut Dajjal kerana mereka telah beriman kepada Dajjal. Kerana ketika mana mereka menjadi pengikut Dajjal, mereka ikut setiap aturan-aturan daripada Dajjal. Dan di antara arahan daripada Dajjal adalah untuk bunuh manusia. So mereka akan bunuh atas arahan Al-Masihid Dajjal. So disebabkan itulah apabila mereka mendengar satu arahan daripada Nabi Isa alaihi salam, mereka bersembunyi di balik pokok, bersembunyi di balik batu, sebab mereka takut dengan mujahidin Islam yang akan membunuh mereka. Alhasil, hanya satu pokok sahaja yang tidak akan bercakap dan semua orang tahu pokok itu pokok apa. Dan sekarang pokok itu ditanam dengan pesat di negara-negara mereka. Kerana apa? Kerana mereka yakin akan kemunculan hari itu dan mereka yakin pokok itulah yang akan selamatkan mereka. Dan berita yang kedua yang menakutkan manusia. Berita yang pertama adalah kemunculan Dajjal. Dajjal sahaja dia boleh membawa 9 jenis fitnah. Dajjal sahaja dia boleh buat 9 jenis cara untuk kufurkan manusia. Apakah 9 jenis cara itu? Lain kalilah. Yang kedua, berita yang menakutkan yang kedua, kata ulama, Allah akan datangkan kepada manusia sekumpulan manusia yang mana mereka ada dua bangsa. Dan bangsa mereka disatukan oleh Allah. Satu bangsa yang bernama Ya'juj dan satu bangsa bernama Ma'juj. Dalam surah, kalaulah kita tengok dalam Al-Quran, bagaimana Allah ceritakan Zulkarnain, seorang raja yang berjaya memerintah di antara timur dan barat, di antara selatan ke utara. Kehebatan Zulkarnain adalah bawah sikit daripada kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kehebatan Zulkarnain ketika mana Zulkarnain nak keluar daripada istana untuk melihat bagaimana suasana rakyatnya. Dia akan mengambil masa bertahun-tahun untuk melihat satu bumi. Dia mengeliling satu bumi. Di belakang Zulkarnain ada tukang masak yang ramai, ada medik yang ramai, ada jurubahasa yang ramai, ada engineer yang ramai, bala tentera yang ramai mereka bawa. Tapi dalam Al-Quran, bagaimana Allah cerita apabila Zulkarnain sampai di satu tempat, ketika itu Zulkarnain tak faham apa yang mereka cakap. Maka Zulkarnain memanggil jurubahasa yang lain untuk terjemahkan apa bahasa yang mereka ucapkan. Tapi dalam banyak-banyak tempat, kata Zulkarnain, aku sampai ke satu tempat. Tempat itu memang total aku tak faham. Mereka tak faham apa yang aku sampaikan dan apa yang mereka sampaikan aku pun tak faham. Sehingga kan ditranslate beberapa juru bahasa pun susah untuk mereka faham. Alhasil barulah boleh difahami ketika mana bertukar-tukar bahasa. Rupanya keluhan mereka kepada Zulkarnain, wahai seorang raja yang adil, kami nak mengadu kepada kamu ni orang kampung. Orang kampung bercakap dalam satu logat yang susah untuk kita faham. Automatik bukan English. Hari ini cuba Google banyak mana bahasa yang ada di atas muka bumi Allah. Cuba Google. Dan kalaulah kita tengok, cari juga setiap bahasa tu berapa peratus manusia menguasai bahasa itu. Dan di situlah tuan-tuan akan mendapati ada satu bahasa yang peratusannya hanyalah kurang daripada 5% manusia yang menguasainya. Ada. Kerja rumah, baliklah cari sendiri. So, orang kampung keluh kepada Zulkarnain, wahai seorang raja yang adil, hari ini kami nak mengadu kepada kamu. Di hujung sana ada sekumpulan manusia, ketika mana mereka keluar, mereka akan melakukan kekecohan. Mereka akan membunuh. Mereka akan menghancurkan tanaman-tanaman kami. Mereka akan merogol. Mereka akan memusnahkan rumah-rumah yang telah kami bina. Dan kumpulan ini sangat jahat, wahai Zulkarnain. Ketika itulah Zulkarnain mengarahkan supaya dicantumkan logam dan seumpamanya. Diciptakan satu tembok yang tembok itu tidak boleh ditembus dengan mudah. Persoalan,
zaman Zulkarnain datang daripada mana besi dan logam? Itu panjanglah. Kalau tengok kajian sejarah, banyaklah kajian-kajian yang mereka buat. Ada kajian seorang profesor yang buat kajian ni, profesor yang buat kajian. So kita boleh ambil lah, nak pegang boleh, tak nak pegang pun boleh. Sebab kajian boleh jadi, boleh tentu salah, boleh jadi benar. So seorang kajian, profesor buat satu kajian. Ketika itu, besi yang ada pada zaman Zulkarnain, logam yang ada pada ketika itu, mereka import dan ekspor daripada bahagian Asia dan seumpamanya. Panjanglah cerita dia. Alhasil, apabila tembok itu telah pun dibina, sampai pada hari ini tembok itu masih lagi ada. Dan orang yang duduk dalam tembok itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Hari ini kalau orang nak bina pagar rumah kita, bising tak bising? Bising kan? Bagaimana nak simi, nak bancuh simi, nak guna gerudi, bising. Orang buat kontraktor pun akan bising. Hairannya saya apabila saya baca hadis dan ayat Quran ini, ketika mana Ya'juj, ketika mana Zulkarnain sedang membina satu tembok yang sangat tinggi, kenapa Ya'juj wal Ma'juj tak keluar dan tengok? Takkanlah tak bising? Takkanlah tak keluar api? Takkanlah tak keluar satu asap yang besar? Sebab logam dicairkan, besi dicairkan dengan apa? Dengan satu api. Takkan tak ada asap-asap, ketulan asap yang dihasilkan. Tapi kenapa Ya'juj dan Ma'juj ketika mana tembok itu siap dipasang, baru dia keluar daripada tempatnya dan dia mendapati tempatnya telah pun ditutup dengan satu tembok? Tak ada jawapan lagi. Nak jawapan? Dalam syurga kita tanya Zulkarnain. InsyaAllah. Apabila tembok itu siap dibina, ucapan pertama ketua kepada Ya'juj dan Ma'juj, mari kita tebuk tembok ini. Satu lagi pemikiran yang saya fikir, daripada mereka tebuk tembok, kenapa mereka tak panjat saja tembok tu? Kalau mereka panjat saja tembok tu, sudah tentu sampai. Kan? Lebih baik panjat tembok. Sebab kumpulan mereka, Nabi sebut dua kumpulan yang digabungkan oleh Allah, Ya'juj dan Ma'juj. Dan sifat mereka beranak pinak dengan sangat cepat. Saking ramainya mereka, kalaulah mereka berjaya keluar daripada tempat itu, mereka lalu satu sungai, ketika mana mereka nak minum air sungai itu, kumpulan pertama yang berada di saf hadapan, mereka minum, tak sempat kumpulan yang berada di tengah dan di belakang sampai, air sungai itu telah pun habis diminum. Seorang manusia hari ini kita boleh minum paling kurang 2 ke 3 liter. Lebih daripada itu kita akan rasa mual, rasa nak muntah. Lebih daripada itu akan bengkak muka, kaki bengkak lebihan dalam air. Tapi bagaimana mereka boleh minum? Kuat mana mereka ni? Sebab itulah bila mana mereka kata baik kita tebuk tembok ini, maka tembok itu ditebuk. Sampai bila? Sampailah mereka melihat ada satu ruangan yang boleh tengok di seberang, maka ketua mereka kata, okay, kita berhenti, kita sambung pada hari esok. Datang pada hari esok, Allah kembalikan seperti sedia kala. Mereka tebuk lagi. Soalan yang ketiga saya fikir, adakah mereka tak boleh perasan yang mereka buat kerja yang sama? Dua persoalan. Yang pertama, kenapa mereka tak panjat saja tembok instead of mereka tebuk tembok? Sebab mereka ramai, mereka boleh panjat. Hari ni Gunung Everest, orang boleh daki tak? Orang daki. Gunung Kinabalu 4 meter lebih kurang. Everest 8 meter lebih kurang. Orang daki tak? Daki. Tembok yang dibina itu, kata ulama, satu tembok yang dibina di antara 2 buah bukit. Kenapa mereka tak panjat tembok dan bukit itu? Instead of mereka nak pecahkan tembok itu. Ada satu jawapan para ulama. Ulama jawab disebabkan pemikiran dan IQ setiap Ya'juj dan Ma'juj adalah IQ yang rendah, IQ yang bodoh. Tidak ada ilmu melainkan ilmu yang ada pada diri mereka, melakukan kemusnahan. Itu sahaja yang mereka fikir. Inilah yang saya risau yang berlaku kepada anak-anak muda kita pada hari ini. Berbalik kepada hadis yang awal tadi saya bincang. Saya tak lari topik. Hadis yang awal tadi saya bincang. Apabila sampai satu ketika manusia sudah pun menilai ilmu tidak penting bagi mereka. Anas ibn Malik bagi tahu satu rahsia daripada Nabi. Manusia di akhir zaman mereka menyangka ilmu tidak penting.
Dan mereka tidak menghiraukan lagi ilmu. Bahkan mereka kata ilmu tidak boleh mendatangkan perut yang kenyang. Hari ini sentimen, fahaman itu dah mula masuk dalam pemikiran kita pada hari ini. Akhir sekali, dah pukul 1.49 dah tu. Seminit lagi lah, boleh insyaAllah? Boleh semua? Masing-masing nak rehat. Makan kat mana kejap lagi? Okay, kesimpulan yang kita boleh bawa pada hari ini, alang-alang saya duduk di JKR HQ ni, saya nak semua ahli staf JKR ni kena ada satu dalam diri, matlamat dalam diri adalah ilmu sangat penting. Sebab apabila kita berada di government, kerja dengan orang akan tengok kita. Yang pertama orang akan nilai kita adalah ilmu. Apa tu ilmu? Belajarlah dalam bidang yang kita ceburi. Kalau kita lawyer, kita belajar bab lawyer dengan sebaik mungkin. Kalau kita doktor, belajar bab doktor sebaik mungkin. Kalau kita kerja di bahagian peladanan, ilmu sebaik mungkin, faham sebaik mungkin bahagian ladang, ternakan dan seumpamanya. Dan kalaulah kita berada di bahagian JKR, belajar sebaik mungkin bagaimana nak jadi seorang JKR yang sebaik mungkin. Yang orang luar tidak boleh mempertikaikan kita, kena ada selok-belok ilmu tu. Dan selok-belok undang-undang dan sebagainya. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tak sempat nak habiskan tajuk. Memang tak sempat pun 1 jam. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bertemu lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami peroleh pada hari ini satu ilmu yang manfaat. Jadikan ilmu yang kami tuntut pada petang ini satu ilmu yang boleh memberi bekal kepada kami di alam kubur kami, wahai Allah. Satu ilmu yang boleh menemani kami untuk kami masuk dalam syurga-Mu, wahai Allah. Wa amalan mutaqabbala, wahai Allah, terimalah segala amal ibadah kami, khususnya dalam bulan Ramadan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wahai Allah. Seandainya Engkau takdirkan kami mati, wahai Allah, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan Engkau tidak redha kepada kami, wahai Allah. Janganlah Engkau, wahai Allah, matikan kami dalam keadaan kami tidak meninggalkan satu amal ibadah secukupnya kepadamu, wahai Allah. Ya Allah, janganlah Engkau matikan kami, wahai Allah, dalam keadaan kami tidak meninggalkan satu zuriat yang boleh bantu kami ketika kami berada dalam kuburmu, wahai Allah. Ya Allah, ya Karim, ampunkanlah segala dosa kami, wahai Allah. Janganlah Engkau keluarkan kami daripada surau ini, melainkan Engkau ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, ahli keluarga kami, muslimin muslimat, wahai Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Seandainya ada di antara kami pada hari ini mengalami kesempitan hidup, lapangkanlah hidup mereka, wahai Allah. Seandainya ada di antara kami yang kekurangan uang, kekurangan rezeki, lapangkanlah rezeki mereka, wahai Allah. Limpahkan rezeki mereka, wahai Allah, dan berkati rezeki mereka, wahai Allah. Seandainya ada di antara kami pada hari ini mengalami kesedihan, angkatlah sedih kepada mereka, jatuhkan dan berikan kepada mereka kegembiraan, kebahagiaan, wahai Allah. Dan seandainya ada di antara kami pada hari ini mengalami kesakitan, angkatlah sakit mereka, wahai Allah. Jadilah sakit mereka satu kafarah kepada segala dosa mereka, wahai Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.